Saya kata dengan kawan-kawan saya, marilah kita pergi. Ini tempat lain daripada yang lain. It's not modern, it's not that old, tapi macam saya, dia epic. Lakman tu dia noodle, cool noodle, tapi dia bukan macam sup yang dekat Lanju tu. Okey, baik. Bukan, dia lain, sedap. Lagi sedap. Lagi sedap. Jadi bersama dengan saya adalah Puan Nurliza Osman, antara kami punya top regular customer juga yang sudah bersama kami sejak daripada 2019. Kami punya antara trip pertama China Sea Road kami sebelum Covid lagi. Jadi Puan Nurliza join bulan berapa betul? Bulan 10. Bulan Oktober. 10. Okey, selamat datang Puan dan terima kasih kerana menghadirkan diri pada malam ni. Baru balik daripada Xinjiang Puan Ya, betul. Pada 12 hari bulan Mei hingga 21 hari bulan Mei. Okey, jadi kami menjadi tradisi kami apabila kami nak buat satu trip baru, kami akan buat trip yang pertama. Dan biasa trip yang pertama ni kita akan panggil regular customer kita yang berminat dengan trip-trip baru. Soalan pertama yang saya nak tanya, apa Puan punya impression berkaitan dengan Xinjiang sebelum pergi dan bila dah pergi ni, boleh tak nyatakan perbezaan sebelum dan selepas? Susah nak jawab soalan tu sebab saya dah search Xinjiang sebelum saya pergi. Jadi saya memang berminat nak pergi ke Kashgar ni sebab sebelum ni dia merupakan wilayah autonomous yang mana susah nak susah untuk kita masuk. Sehingga baru-baru ini saya rasa baru ada package yang boleh masuk. Dan saya dah search bahawa ada beberapa package selain daripada jet kertas. Tetapi mereka pergi Northern Xinjiang. Northern. So ada, saya ingat 3 package. Baik. So saya dah search tempat-tempat tu dan saya dah bertanya kepada jet kertas iaitu Ustaz Azrul. Bila nak buat Xinjiang? Saya ada tanya. Especially Kashgar sebab saya berminat sebab tak boleh masuk. So saya macam rasa teruja lah bila Ustaz dah buat kan package tu. Saya kata dengan kawan-kawan saya, marilah kita pergi. Ini tempat lain daripada yang lain. It's not modern, it's not that old, tapi macam saya, dia epic. Epic tu macam mana? Epic journey. Lain daripada lain. Not a magnificent, but it's a epic journey. Epic pada saya dia epic. Satu level atas lagi. Saya rasa dia lain. Dia ada ancient, ada modern, not so modern. Dia meliputi apa tadi? Desert, culture, heritage. So pada saya dia epic lah. Maksudnya Xinjiang ni memang betul-betul dia menunjukkan sisi lain negeri China yang sebenarnya kita nampak China ni nampak macam Beijing, nampak macam too Chinese. Betul tak? Betul. This is not Chinese at all. Makanan dia pun lain. Kambing, siapa suka kambing? Yes. Skewer, kambing. Lamb, meat, ayam, pilaf rice. Kemudian ada lakman. Lakman tu dia noodle, cool noodle, tapi dia bukan macam sup yang dekat Lanju tu. Baik. Bukan, dia lain, sedap. Lagi sedap. Lagi sedap. Saya sampai makan satu tempat tu saya minta 2 helping. punya sedapnya. Saya pula yang gigil kaki nak pergi ni kan. Nyesal suruh orang lain pergilah. Patutnya saya pergi. Itulah. Memang that's the best part lah pada saya dan rakan-rakan saya lah, no doubt. Mula-mula mereka pun macam tertanya-tanya, bagus ke trip ni? Sebab dia orang tak pernah dengar. Dia orang tak pernah dengar. Yang Puan pula memang dah kaji dah. Saya dah kaji dah semua. That's why saya suggest kat Ustaz. Kalau nak buat. Kalau Ustaz tak buat, saya dah ikut grup lain. Sebab bulan Jun ni ada 2 grup lain yang pergi, tapi dia orang pergi Northern Xinjiang. Which is lain. Sebab Northern ni more on nature. Yang ini we have nature, we have what you call dia punya jumpa orang-orang lain. Bukan hanya nature, dia ada history. History. History, sejarah.
Selain pada nature, ada sejarah. So a good combination. Dia actually sebenarnya Xinjiang, bila puan majukan kepada saya yang utara punya, yang northern, saya cuba cari tahu cara macam mana nak gabungkan antara dan saya jumpa. Cuma bila saya jumpa tu pula kena banyak sacrifice destinasi yang certain untuk terutama yang belah-belah bawah, yang kat hutan ala semua tu. Oh, I see. So bila puan balik dan puan kata trip ni best, saya rasa kalau itu takkan aku nak buang pula destinasi yang best-best. Jadi sampai sekarang saya buntu lagi. Mungkin saya rasa Xinjiang ni kena buat 2 trip lah, selatan dan utara lah. Kena pisahkan lah. So kalau gabung dia akan jadi lebih 2 minggu. Dekat 3 minggu betul. Totalnya. Tak tahu lah siapa nak pergi trip China sampai 3 minggu. Tapi saya rasa saya ada sembang dengan tour guide di sana. Okay, dia kata there's one more place yang mana should include that tu? is Tashkurgan. Tashkurgan also in Kashgar. Dia kata daripada Kashgar is about 100 km saja, and then you can see scenery kat situ. Tashkurgan Tashkurgan. So dia punya orang dia punya culture is unique lah kat situ. Pada yang saya dah search lah. Tashkurgan ni dia betul-betul dekat sempadan dengan Pakistan, betul tak? Ya. Tapi dia kata memang safe to go lah. Dia gini, yang Tashkurgan tu ada orang pernah tanya saya, tapi bila saya kat Google saya tak jumpa, sebab mungkin dia ni tak banyak expose dekat dalam Google dari sudut maklumat info-info dia lah, saya rasa. Saya rasa orang lokal akan tahu. Lokal akan tahu. Dia kata kalau dia orang nak pergi for a short holiday, bukan short holiday lah, nak out of the town kan. Dia akan pergi Tashkurgan macam tu. Out, dia kata macam scenery di situ. Katalah tadi tak pergi northern Xinjiang. Northern Xinjiang is mostly on scenery lakes, mountain, lakes, kan, forest. Tapi di sini you can see a part of those things dekat Tashkurgan. That's what the tour guide cakap pada saya. Okay, baik. Sebab saya tanya dia personally, can we go to Tashkurgan? Yes, if you have extra days. Ustaz dah ambil satu lagi. Sayang yang free and easy tu. Kalau tak, we can pay and we can go. Betul ke? Macam tu lah. Itu yang saya nak bagi tahu lah. Yang saya sembang dengan dia. Okey, antara satu tarikan dekat dalam Xinjiang Selatan punya tu ni adalah Karakoram Highway. Betul, Karakoram Highway ni adalah highway yang asalnya adalah sepanjang 1,500 km daripada Pakistan sampai ke Tibet. Betul tak? Jadi hari tu naik highway tu pergi ke satu tasik. Boleh cerita sikit, Puan? Balong Lake. Is it Balong Lake? Balong Lake, and then kat situ ada white sand dune. White sand dune. Di situ memang cantik lah, dan cuaca dia memang sejuk. Sejuk. Kashgar panas, tapi tiba-tiba di situ jadi sejuk walaupun dalam bulan 5. So the scenery tu ada Blue Lake, benar, ujung sana mountains, and then sand dune. Maknanya part of the mountain covered with sand dune, sebab dia kan dekat dengan desert. Ya, betul. Macam tu. Jadi memang view dia cantik tu. Saya dekat situ yang Puan tangkap gambar dengan kerbau dekat dalam tu kan. Kerbau yak. Yak yak. Nama dia yak. Yak dekat situ lah kan yang dekat gambar tu. Dia memang famous yak kat situ. Dia kata walaupun kat Yunan ada yak, tapi seekor tu je dekat lake tu. Yang ini beberapa yak. And then you ada ada unta, Bactrian unta yang 2 ham tu. Kemudian ada kuda. So kita orang pilih yak. Okey, baik. Dan kata saya ada satu perjalanan daripada daripada Hotan pergi ke Ala yang lalu desert Taklamakan tu. Macam mana perjalanan sepanjang hari tu? Dia kan sepanjang hari tu kan sekadar transfer pergi ke Ala. Jadi menarik tak sepanjang merentas Taklamakan desert tu? Kita bayangkan desert sajalah. Desert. Tadi saya kata earlier is an epic journey. Epic tu maksudnya saya rasa a long journey. So macam kita kena enjoy the 7 hours journey through the desert, left and right desert.
So kita orang mengantuk tidur je. Oh ya ke? Tapi of course ada R&R untuk kita orang adakan lunch. And then along the way tu saya dapati yang dia orang ni, dia Chinese lah kan, Chinese government ni dia tanam rumput, rumput kering atas desert tu. Atas desert tu. So saya tanya kenapa tanam macam rumput-rumput dried grass. Dia tanam square. Kalau tengok dalam gambar tu, ada gambar tu. So dia kata to prevent the wind from blowing the sand on the road. Dia kata kalau the sand atas jalan, then orang tak boleh lalu. Tak boleh nak bezakan lah mana sand mana jalan tu lah. So all covered, then dia orang nanti kena bersihkan apa semua. So itu saya rasa something new. So sepanjang jalan of course kita nampak itulah. Itu sajalah, kita tak nampak unta, kita tak nampak kuda macam dekat Kyrgyzstan ke Kazakhstan, tak ada macam tu. So lain dia, that's why pada saya is an epic journey. It's a different one. You can see the mountain, you can see the dune, you can see the desert, you can see the culture, you can see history. Itu pada saya lah. Baik. Okey, antara juga tarikan utama dalam Xinjiang Selatan ni iaitu Grand Canyon di Aksu. So macam mana? Puan dah pernah pergi yang dekat ni Amerika punya? Amerika saya tak pergi. Saya pergi Kyrgyzstan dengan Kazakhstan. Okey, baik. Kan ke mountain tu bersambung kan. Okey, baik. So macam mana pengalaman di Aksu tu? Of course lah, dia punya mountain tu canyon tu lebih besar. Lebih besar? Lebih besar daripada Kyrgyzstan. Okey, baik. Lebih besar, dan kita nampak macam rock formation tu lebih jelas dengan dekat. Macam tu. So tour kat dalam tu naik bas ke atau naik jeep ke? Naik bas. Naik bas yang sama juga. Just lalu terus. Just go round. Dia ada few stops. So we stop lah. Every stop with different mountain lain-lain lah rupa dia. Okey, dia lebih, maksudnya hakisan tu berlainan lah. Saya boleh bayangkan benda ni macam dekat Zhangyi yang Rainbow Mountain tu, dia ada beberapa checkpoint tempat berhenti tu tengok gambar. Okey, baik. Cuma di situ, di Zhangyi tu dia colored mountain. Yang ni is not a colored mountain lah, tapi kita nampak mountain tu rugged. Rugged maksud dia apa? Dia tak smooth, kan, tak licin. Macam tu. Baik, kemudian penerbangan itu naik penerbangan flight China Air. China Air. Itu rasanya penat. Penat sikit. Kawan saya, we all rasa the journey dekat Kashgar tu okey, tapi kan flight tu lah, because malam, siang, pagi-pagi nak keluar. Dia kan macam ni, dia sebenarnya flight kat Kashgar ni, sebab Kashgar ni memang tempat yang betul-betul hujung China nak masuk ke Pakistan. Betul. Kan. Jadi pilihan flight dia pertama flight direct memang tak ada lah. Okey. Dan flight transit pula, transit dia semua transit lama. Dia tak ada transit yang sekejap. Jadi saya pula fikir lama tu 6 jam ke atas. Jadi bagi saya kalau 6 jam, semata-mata 6 jam penat tunggu kat airport, seolah-olah panjang kan, betul-betul dapat bagi hotel, dapat tidur satu malam kan. Itu di Beijing kan. Pergi Chengdu. Chengdu. Okay. Balik Beijing and dapat satu half day tour lah. Chengdu ni saya tersilap percaturan sebab saya tak tahu Chengdu tu punya airport dengan bandar dia jauh. Katanya Chengdu punya airport, Chengdu dia ada 2 airport, satu airport kat bandar, satu airport kat luar. Jadi airport yang banyak yang flight singgah, airport yang jauh ni ke bandar saja sehala 2 jam, pergi balik 4 jam. Jadi itu yang ejen kat sana pun kata tak berbaloi, keluar kau duduk je lah kat hotel tu. Okey lah, kami pun bersyukur jugalah sebab dah sampai tengah malam. Okey, sampai tengah malam dah mengantuk, tidur. So pagi esok just rest and then keluar balik. Then tak pergi mana-mana. So well rested dekat situ. Lepas tu sampai ke Kashgar, then okey lah. Macam tu. Macam bila flight malam tu kita akan rasa letih, nak tidur ke apa tak boleh. Tapi satu pengalaman pula yang saya kata epic journey tu, katalah macam Silk Road lah kan. Macam-macam kita jumpa tengah jalan. So from KL ke Chengdu dalam flight tu adalah pula orang bawa anjing dalam tu. Oh ya ke?
Masa bawanya dalam flight? Ya. Dia reserve seat untuk anjing. So kita kan, saya tengok dia sebelah situ. Anjing tu punyalah baiknya. Bukan anjing yang sepatutnya dekat bawah ke? No, dia bayar seat untuk anjing tu. Tuan dia. As long dia bayar seat, dia boleh bawa naik. Not Malaysian Airline lah. Not Malaysian Airline lah. China Airline, maybe US punya airline ada saya dengar. Tapi first time saya tengok yang macam tu. Saya silap kalau dia bela kambing ke, kambing pun dia boleh nak naik atas. Selalu kucing anjing. Okay, baik. Okay, jadi next Puan, untuk China ni sebenarnya kami jumpa banyak destinasi baru tau. Antara yang kami nak sekarang tengah serius nak pandang ni sekarang ni, Central China yang pergi ke Chengdu, Jiuzhai, semua tu. Jiuzhou. Ya. Jiuzhaigo. Dia Jiuzhai Valley. Okay. Itu satu. Yang kedua, Southern China, kita nak pergi ke Guilin, Yangshuo, pergi ke Guangzhou. Dan satu lagi yang baru ni dekat Eastern China, yang saya boleh simpulkan dia Venice of China. Dia boleh kata dengan Shanghai. Jadi kalau kita nak buka trip pertama macam mana Puan? Boleh berminat ke tak je? Kalau yang mana tu yang Venice of the East yang tu saya berminat. Kalau yang lain tu saya dah pergi. Dah pergi dah. Dia pergi awal lagi daripada kita. Saya pergi apa tu, Zhangjiaji. Dah lama dah. Masa tu Glass Bridge tu baru dibuka. Masa tu naik flight apa? Saya naik Cathay Pacific. Saya dari KL ke Cathay Pacific. Also we all buat private trip. Kita orang 7 orang je. So from Hong Kong pergi ke Changsha saya rasa. Changsha, ya betul. Yang itu kita orang naik Eastern ke? Eastern ada kat Eastern China ke apa? Eastern China. Yang tu.